Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Saya beberapa hari ni tak berapa sihat lah. So, siapa-siapa yang call saya tak jawab, minta maaf. Kalau saya tak jawab, WhatsApp pada saya. Tolong. Okay? So, kawan-kawan follower semua tak tahu saya punya keadaan dekat sini. So, mungkin orang fikir saya bagi nombor tapi saya tak jawab. Okay? Just message me. Saya akan call balik. 3 hari I was not well lah. 3-4 hari. Okey, tahniah saya nak ucapkan kepada DAP menyambut 60 tahun 60 tahun kelentong rakyat Malaysia dengan kaedah-kaedah main sentimen perkauman macam-macam lah dia orang buat lah. Dia orang mana ada api pergi taruh minyak, mana tak ada api kasih bakar. Inilah kerja ini parti lah. Ini tara contoh punya orang dekat atas. Janji kosong, hapus tol, hapus GST, bagi pendidikan percuma, lagi apa, mau turunkan harga elektrik, harga air, turunkan harga minyak. Ini kaki kelentong semua. Dia orang punya kepala. Okey, ini dia punya anak. Penang sekarang saya dengar Penang ini dua orang main kuat gaduh. Pasal ini orang sekarang mau naikkan cukai pintu. Sampai saya dipahamkan lah, tak tahu betul ke tidak, 200%. So, certain percentage lah. Maybe low cost flat, itu kawasan kampung, dia punya rate rendah lah. Tapi kawasan komersial semua mati, naik sampai saya dengar 200%. Kenapa tahu? The past 18 tahun, dia orang menerajui kerajaan Pulau Pinang, serupa dengan Selangor. Habis semua dia orang jual tambak itu laut, satu pulau dia orang kasih tambak, surah tambak sampai laut dalam sekarang. Sekarang surah tak boleh tambak. So sekarang dia orang mau naikkan cukai pintu untuk menanggung kos operasi kerajaan negeri Pulau Pinang. Ini amat memalukan. Ini satu kerajaan, DAP ialah kerajaan yang gagal. Masa zaman BN, zaman gerakan dululah, bukan gerakan sekarang. Gerakan sekarang tak ada contoh punya gerakan. Gerakan dulu. Itu Lim Kenyek punya style, itu doktor apa tu, ada satu sebelum Lim Kenyek. Ini betul-betul berani punya pemimpin Cina dekat sana. Yang rakyat Pulau Pinang bagi dia orang menerajui lah. Zaman dia orang macam-macam investment daripada luar negara datang ke Pulau Pinang. Bina Motorola pun ada sana, macam-macam. Sekarang semua sudah lari, saya dengar lari ke Pulau Pinang. Lari ke Thailand, lari ke Indonesia. Ini kerajaannya, kehebatan. Lepas 2008 dia orang menang, tambak sini, tambak sana, tambak sini, macam-macam. Semua laut dia kasih tambak, kasih jual. Dan dia tunjuk tau kita punya dalam bank kita ada banyak duit kita. Yalah, you jual semua lu punya rumah punya barang, jual lu punya kereta, lu jual lu punya motosikal, jual rumah, sewa rumah, naik public transport. Memang you banyak duit dalam bank lah. Ada faham kah? Simple matematik itu budak Raja 6 pun tahu. That is not the way you run a government. Understand? If you don't know how to run a government and you want to increase assessment to cover your operational cost, you letak jawatan. Tak payah celebrate 60 tahun. Enough of your 60 years bullshit. Semua thongyan Pulau Pinang mesti一個火箭嘅人，所以講嘢，所以冇春代嗰個 UEC 嘅 certificate until today 都係哋未 recognize。依家嗰度豬肉都冇得用咗喺 Selangor，所以係哋冇春代出聲。Semua ladang babi bakal ditutup di Selangor dan lain-lain negeri yang dia orang kontrol lah. So semua tara telur mau buka mulut. Macam-macam berlaku di Selangor. Privatization of car park 50% ada 5 PBT hilang hasil. Kerana ini bodoh punya government di Selangor yang diterajui oleh itu bodoh punya menteri besar. Dia kasih privatize itu 50%. Lepas tu tahun depan mesti naik cukai pintu. Pasal sudah tak boleh tahan. Itu kos operasi negeri itu. Ini budak darjah 6 pun boleh jadi menteri besar. So saya minta ahli-ahli DAP boycott ini DAP 60. 60 years of bullshit.
Ini mangkuk ni ya, cakap negara ni akan bankrupt. Sekarang negara ni hampir bankrupt. Di bawah kerajaan dia orang. Bersama itu tak boleh pakai iaitu PMX. Okey, sekian terima kasih.